Hari ni kalau tuan-tuan betul surat khabar ni, dakwaan tak betul. Ni dia kata apa? Sedap dia cakap. Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim menafikan dakwaan bahawa Yayasan Selangor bakal membangunkan pusat kebudayaan Cina di atas satu lot tanah di Kelang. Beliau menjelaskan tanah lot PT 221 seluas 7.49 hektar itu telah diserahkan kepada sebuah syarikat swasta pada 2002 oleh kerajaan BN lah maksudnya. Senang dia konang. Ni tuan-tuan, ini yang saya kata penyamun terbus ni. Apa yang dia tak nak jual? Saya kata aset PKNS dia pun tak jawab cara rasmi. Yang saya kata 321 juta aset ni, saya cabar dia buat kenyataan resmi betul-betul lah. Macam mana transaksi ni? Ini saya nak tunggu dulu. Saya ada lagi senjata lepas ni. Saya nak tunggu reaksi kerajaan negeri betul-betul. Saya tuan-tuan, kalau saya tak ada bukti saya tak cakap. Kalau ada bukti kat tangan saya baru saya boleh cakap. Ini nak nipu lagi ni. Betul lah. Dia pun mengaku tanah ni dimiliki oleh Yayasan Selangor. Betul lah. Masa BN dulu kata dia buat joint venture dengan syarikat tapi tak dibangunkan. Katanya perjanjian itu telah dibatalkan. Okey. Kalau perjanjian itu dah telah dibatalkan, soalan kita kepada Menteri Besar, mengapa kerajaan negeri rampas tanah Yayasan Selangor? Kalau batal perjanjian pun serahlah kepada Yayasan Selangor. Sebab apa mesti ambil tanah Yayasan Selangor? Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, geran tanah ini masih lagi nama Yayasan Selangor. Tak percaya pergi semaklah kat pejabat daerah Kelang. Saya dah semak tanah Yayasan Selangor. Takkanlah kalau Yayasan Selangor gagal mengadakan perjanjian dengan syarikat swasta, kerajaan negeri rampas tanah Yayasan Selangor. Yang jadi pengurusi Yayasan Selangor ni siapa? Menteri Besar. Dia jadi pengurusi. Dia rampas tanah dia sendiri. Sebab apa dia rampas? Nak tanya Menteri Besar. Sebab apa dia rampas tanah Yayasan Selangor ini? Walaupun betul Yayasan Selangor ni gagal membangunkan tanah tersebut, mengapa tanah ini dirampas, diambil balik oleh kerajaan negeri? Sebab apa? Nak tanya. Dia ambil tanah ni nak bagi siapa? Nak bagi siapa? Semalam tuan-tuan baca surat khabar, ada bukti pada siapa dia nak bagi tanah ni. Tak cukup ke tanah Yayasan Selangor di Kampung Pandan ni yang dia rampas, yang dia runtuh ni? Kesian tuan-tuan. Anak kita, anak orang Tanjung Karang, anak luar bandar yang terdapat asrama penuh, kita kutip-kutip, kita letak Yayasan Selangor. Dudukkan di asrama Kampung Pandan, sekolah di VS, sekolah di St. John. Hari ini ratusan anak Selangor di luar bandar yang tak dapat masuk asrama penuh, masuk Yayasan Selangor, bersekolah di Kuala Lumpur. Hari ini ramai yang berjaya. Itu kita yang buat. Bila mereka memerintah, senang saja. Oh, tanah nak dibangunkan. Siapa nak bangunkan tanah ini? Kalau bukan syarikat swasta. Runtuhkan asrama. Anak-anak duduk di asrama, halau balik, pergi duduk balik-balik di sekolah-sekolah kampung. Ini ke cara nak membangunkan pendidikan? Tak cukup ke? Nak rampas tanah Yayasan Basmi Kemiskinan. Ini Yayasan Basmi Kemiskinan punya tanah. Dahlah tak nak bagi buat UiTM, tak apa. Jangan pergi rampas tanah Yayasan Basmi Kemiskinan ini. Dirampas. Hari ini terbukti tindakan kerajaan negeri tidak mengikut peraturan, langgar undang-undang. Mahkamah mengarahkan pulang balik tanah Yayasan Kemiskinan kepada tuan yang punya. Ini kerajaan negeri Selangor punya kerja. Mana ada ikut undang-undang?